khabar kakak? Ya, khabar baik. Nampak cantik tu sambal. Kakak masak sendiri ke? Yes, saya masak 5 jam tau untuk siapkan nasi. Satu nasi lemak. Boleh try. Tunggu sekejap Boleh, boleh. Nasi lemak ni nampak wangi sedapnya. Nah, ada air untuk you. Thank you, So, kakak. macam mana? Okey tak? Sedap. Memang sedap. Saya memang suka pedas-pedas punya. So kakak, macam ke belakang ni hari-hari hujan. Susah ke tak you berniaga kat sini? Kebelakangan ni memang hari hujan. So, memang semua peniaga pun akan susah lah. Saya pun susah juga. Kakak rasa kalau penat-penat macam tu tak nak berniaga apa yang boleh pujukkan sendiri punya. Sebab kita ada tanggungjawab. Kakak pun ibu tunggal, kakak ada seorang anak berusia 10 tahun. Sekarang masih bersekolah lagi. So, penatan tu memang kita semua hadapi. Tapi kita kena fikir satulah dalam hidup ni, sebab kakak hanya pandang dia nak hidup. Itu saja. Dalam hayat hidup kakak ada apa-apa masa yang paling susah tak bagi kakak? Susah apabila waktu kita bercerai lah. Di mana kita masih ada anak kecil. Anak kita masih kecil lagi, kita dah berpisah. So, itu memang kehidupan yang sangat-sangat berat lah. Pada semua orang kat sini pun akan rasa juga benda. Macam mana you hadapi yang masa ni? Trust, only satulah, kita trust by God. Dan kita kena percayalah, ini semua dah dia uji. So, kita kena kuat untuk melalui ini. Nak ke tak nak, kita kena be strong. Life must go on. Kakak, you sudah lama berniaga kat sini. So, you ada pernah jalan-jalan ke tak kat area sini? Tak. Kakak tak pernah jalan dekat sini. Sebab sini pun cantik. Okey, nanti saya bawa you jalan-jalan kat sini lah. Saya ni ambil gambar untuk kakak cantik-cantik. Wow. Okey kakak? Boleh. Ya? Kuai Chai Hong sini lah. Ini pun first time kakak datang Kuai Chai Hong. Tak tahu apa pun sebenarnya. Saya nampak cantik kakak. Ataupun you berdiri sana, saya ambil gambar untuk you. Wow, saya ke? Ya, Wow. ambil gambar cantik untuk you. You sudah lama berniaga kat sini. Ada apa-apa siapa-siapa pelanggan yang buat kakak rasa susah nak lupa punya? Actually kalau nak cakapkan, semua pelancong banyak macam bagi terharu lah. Sebab diorang tak pernah rasa makanan tradisional kita. So macam rendang tu sampai diorang hantar WhatsApp dekat kita. Diorang dah sampai ke negara diorang pun diorang akan hantar satu teks kata macam sangat menghargai. Nasi lemak ni yang tak boleh dilupai. Means nasi lemak rendang lah. Ibu tunggal macam kakak lah. Okey, so ada apa beza ke tak rasa raya? Mula-mula rasa beza lah, tapi sekarang rasanya dah biasa. Yang penting hari raya kita sambut dengan sederhana. Apabila adik-beradik berkumpul, perasaan tu akan hilang, kekurangan, kekosongan tu akan hilang. Hai Haura， 嗨，你在做功课？是我在做功课，你做什么功课？我做马来文功课。 So will you feel like helping her? Yeah. So what will Every you time do? I'm going to clean the house. Sometimes help her with her business too. How you help her with her business? Like Like- serving? Yeah, I serve or I clean the plates for everyone, or I invite people to the shop too. So what you want to do when you are grown up? Maybe a pilot. Wow, why? It makes a lot of success, and maybe you can get rich one day. Help your mom. Coming soon, Hari Raya. So you want to like celebrate? Like how? I'm gonna surprise my mom with a gift. What do you do? Like I'm gonna make her like a DIY flower. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tadi kita dah ambil gambar kan? You boleh hantar gambar tu dekat saya tak? Boleh?